Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Amira Syuhada binti Samsudi. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor. Pencapaian akademik saya semasa di sekolah menengah ialah saya dianugerahi anugerah pelajar terbaik 5 dedikasi. Saya juga mendapat keputusan 7A 2B dalam SPM. Seterusnya, pencapaian akademik saya semasa di Kolej Matrikulasi Melaka ialah saya berjaya mendapat PNGK 3.84 bagi PSPM 1 dan 2. Selain itu, saya juga memegang band 4.0 dalam MUAT. Sebab saya memilih kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi Makanan dengan kepujian adalah disebabkan oleh minat terhadap proses pengkajian makanan itu sendiri. Saya mula tertarik terhadap bidang ini bermula daripada menonton sebuah video di aplikasi TikTok yang dimuat naik oleh seorang mahasiswa jurusan ini. Sedikit pengetahuan berkaitan jurusan ini ialah berkaitan kimia makanan. Sebagai contoh, dalam bidang ini kita akan membuat kajian mengenai komposisi makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta bagaimana bahan ini berubah semasa pemprosesan makanan. Antara pecahan bidang dalam teknologi makanan termasuklah teknologi pemprosesan makanan, sains sensori dan tingkah laku pengguna serta teknologi pembungkusan makanan. Sebab saya memilih Universiti Tun Hussein Onn ini untuk melanjutkan pelajaran adalah fasilitinya yang memudahkan mahasiswa. Antaranya ialah UTHM Pagoh mempunyai perpustakaan yang luas yang dilengkapi dengan bilik seminar dan bilik mesyuarat yang selesa. Di samping itu, UTHM Pagoh juga memiliki makmal dan fasiliti teknologi makanan yang lengkap seperti makmal pemprosesan makanan, mikrobiologi makanan dan analisis kimia makanan untuk latihan praktikal. Saya merupakan seorang yang boleh bekerja dalam kumpulan dan mampu menerima pandangan orang lain. Hal ini dapat dibuktikan apabila kumpulan saya berjaya meraih Gold Award dalam pertandingan World Youth STEM Invention Innovation pada tahun 2023. Produk kami yang diberi nama Cooling Singlet berjaya mencuri hati juri. Dengan ini, saya yakin bahawa saya mampu menceburi bidang teknologi makanan ini. Dengan ilmu yang dipelajari melalui bidang ini, saya mampu memberi sumbangan idea dalam industri makanan di negara kita. Saya seorang yang teliti dan tidak mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu. Sesuai dengan kata pepatah, genggam bara api biarlah sampai menjadi arang. Saya yakin bahawa saya layak untuk mengikuti jurusan teknologi makanan ini kerana kerjaya seorang pegawai teknologi makanan memerlukan ketelitian yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Selepas tamat pengajian, saya akan mengikuti latihan industri di Haliza Industri Senjayan Berhad sehingga tamat waktu latihan industri. Kemudian, saya berhasrat ingin menyambung pengajian dalam PhD Food Technology di USM untuk menambah ilmu pengetahuan. Seterusnya, saya akan membuka pusat penyelidikan makanan sendiri untuk mengkaji makanan-makanan yang baik untuk kesihatan. Terima kasih diucapkan kepada pihak universiti kerana memberi peluang kepada saya menjadi calon kursus ini. Saya berharap agar terpilih sebagai pelajar bagi kursus ini dan diterima masuk sebagai mahasiswi UTHM untuk menggapai cita-cita saya. Akhir kata, pihak universiti boleh menghubungi saya di nombor telefon yang tertera di bawah ataupun alamat email saya ataupun alamat kediaman saya. Sekian, terima kasih. Sebagai warga negara Malaysia, kita perlu mematuhi undang-undang dan peraturan negara untuk menjamin ketenteraman awam kerana undang-undang membantu mengawal tingkah laku masyarakat supaya tidak berlaku kekacauan. Contohnya, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara 7 tahun atau denda atau kedua-duanya bagi Seksyen 379 hukuman bagi kesalahan mencuri di bawah Kanun Keseksaan Akta 574. Hal ini dapat memberi pengajaran kepada pesalah dan orang awam yang lain supaya tidak melakukan jenayah yang sama.